media and at the same time condone continued occupation and aggression and genocide. That is our concern. If, for example, Dengar. we have the international community take a moral high ground consistent, then I realize, oh yes, we must stop the excesses. But you would accept A, Israel's right to exist. Yes. And B, Israel's right to defend itself. Yes. So, Anwar terpaling Palestin, dia penaung kapal flotilla. Sabun nak sabun? Ha? Sabun nak? Kalau yang duk kita Anwar ni terpaling Palestin, kau tolong bagi dia sabun. Kalau siapa yang kata Anwar terpaling Palestin, kau bagi dia sabun. Bagi dia sabun. Nah, sabun ambil. So dia main sabun. Dia baruah. Okay, Senak kau orang dengar ni, patut kau bagi tahu dekat saya. Ya. Dengar Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fizi Azaman dalam Buletin Awal ini dan ini adalah berita yang baru saja kami terima. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah mengenal pasti beberapa isu melibatkan penyelewengan dana dianggarkan berjumlah 70 juta ringgit yang disalurkan bagi tujuan selain daripada objektif penubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO Aman Palestin Berhad ataupun Aman Palestin. Susulan itu, ia membekukan 41 akaun bank Aman Palestin dan beberapa entiti syarikat lain yang berkaitan dengan jumlah melebihi 15 juta ringgit semalam. Ia bagi membolehkan siasatan dijalankan berkenaan dakwaan syarikat pertubuhan amal berkenaan telah menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai sejak 17 Oktober lalu. SPRM dalam... Siapa tangkap? Aman Palestin. Siapa tangkap Aman Palestin? SPRM. Okey. Dengar ni pula. 3 individu termasuk 2 pengurusan tertinggi Aman Palestin Berhad dihadapkan ke Mahkamah Session atas 164 pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram, penipuan dan pecah amanah bernilai kira-kira 39.53 juta ringgit. Pengurusi Eksekutif Aman Palestin Abdullah Zaid Abdul Rahman. Cuba kau orang fikir Aman Palestin dengan GISB. Jangan percaya, fikir. Aman Palestin dengan GISB. Siapa tangkap? SPRM. Sama tak?